iPad OS 26 baru saja diumumkan. Dan sejujurnya, yang ni mungkin the biggest update among all the rest of iPad OS yang Apple telah wujudkan. Banyak gila ciri baru dan kali ni, iPad makin rapat dengan level Mac. First thing first, interface dia dah berubah. Apple guna rekaan liquid glass. So, semua ikon, widget dan interface nampak lebih dinamik dan responsif ikut light atau dark mode. Lock screen dan control center pun boleh customize. Nak iPad nampak macam device sendiri? Kali ni memang boleh. Tapi yang paling Mac, windowing sistem baru. Sekarang boleh resize app ikut susunan kita sendiri. Dan ada fungsi window tiling serta expose untuk tukar apps macam dekat Mac. Sokongan external display pun dah lebih matang. Siap ada stage manager yang lebih proper. Apple Intelligence dah level AI sekarang. Live translation dalam message, FaceTime, phone call, semua boleh translate real time. Genmoji, Image Playground dan shortcuts pun dah makin power. App files pun dah evolve. Boleh drag folder ke dock, tukar ikon self default app. Mac OS ni memang vibe sangat. Dan app preview sekarang ni dah ada dekat iPad. Edit PDF, sign document, semua boleh buat dengan Apple Pencil. Dan untuk yang buat kerja konten, boleh pilih mic berasingan untuk setiap app. Rakam panggilan guna local capture dan guna voice isolation untuk audio yang lebih clean. Akhirnya, app journal datang ke iPad. Tulisan tangan, gambar, lokasi, semuanya disokong. Kiranya iPad ni dah macam iPhone plus Mac, tapi dalam satu device. Math Notes sekarang ni boleh lukis graph 3D. Notes pula, sokong markdown. Dan ada accessibility reader baru yang lebih mesra pengguna. Kalau korang pakai iPad chip M1 ke atas, and then korang kena sedia untuk update paling besar dalam sejarah iPad OS. Beta tu dah boleh cuba hari ni. Tapi untuk versi rasmi akan keluar pada September nanti.